Okay, jumpa lagi bersama aku Sangga ya. Okay, aku nak cuba mancing geng. Tapi aku nak mancing 9 geng, tepi-tepi bakau ni. Sebenarnya air dah dalam geng, tapi aku try lah geng ya. Aku tak kerja ni hari, nak cuba-cuba ketuk 9. Ketuk 9, mancing 9. Aku bawa umpan sarung geng. Kita paling-paling kat tepi bakau ni kan, memang tu ada. Macam mana nak start cakap dia Aku nak set-up dulu. Right. Aku ada bawa umpan pupus sarung geng. Pupus sarung dengan ruat geng Ruat pun ada dengan pupus sarung. Saja je geng, baling-baling tepi ni. Mana tahu dia ikan semilang. Tengok ada tak semilang. Dia ni sebenarnya air dah pasang habis ni geng. Sajalah kita baling-baling tengok apa yang sudi. Makanlah ikan semilang. Dapat 2-3 ekor kalau ada rezeki geng Jadilah lepas laut. Okay, makanlah semilang. Okay, mantap. Buat 3 batang ni tadi. Cuba macam semilang. Okay, makanlah semilang. Nak start aku update geng. Right. Barang pertama ni. Apa ni? Semilang ke? Woi, belukang besar. Barang pertama belukang lah geng. Jangan sakut sebelah. Sakut sebelah pula. Ingat semilang geng, belukang. Oh, besarnya. Okay, tak apa. Aku pindah pot kedua geng. Tapi hujan gerimis geng. Hujan gerimis. Semoga ada rezekinya balik kat sini geng. Ni sekarang tunggu-tunggu je lah. Semoga ada semilang geng Baru seekor strike belukang. Besar juga belukang ni. Tak apa, kita cari semilang. Kan waktu ada semilang buat pumpun ya. Lalu semilang suka makan pumpun geng. Tengok apa yang sudi tadi. Semoga adalah rezeki. Cari semilang ya. Right. Okay ni. Strike geng, strike. Kuat je ni, dah semilang je. Sampai saut dulu. Dah semilang. Semilang ke? Pakai pumpun ni geng. Wah, betul lah geng. Pak geng semilang dia. Alhamdulillah geng. Rezeki geng semilang. Semilang besar geng Alhamdulillah. Tak ni semilang dia saiz. Sini semilang dia. Kalau kena saiz padu ni. Mak dia dah berbelik geng. Aku buang sengat dulu. Semilang dia geng. Saiz kasar-kasar geng. Bertelur dia geng. Terbaik lah. Kek lagi memang nak kek semilang geng. Dapat 2-3 ekor besar gini rezeki ni. Padu geng, padu. Bertelur. Alright, kita cari. Semoga makan lagi lah semilang. Hari ni tak hujan lagi, tak apalah, aku tunggu dulu lah. Semoga tambah-tambah lagi yang semilang. Makan dah wahai semilang. Kan nak banyak, dapat 2-3 ekor besar macam yang Ufa dapat tadi geng. Terbaik lah geng Masih boleh mancing lagi ni. Kita mancing dulu. Okay, semoga tambah-tambah lagi geng rezeki. Sekejap ni rasa semilang ni. Nekan ni macam ni rasa semilang. Bukan semilang lah. Tambah-tambah. Alhamdulillah geng. Semilang kedua. Terbaik geng. Terbaik. Ada. Semilang dia saiz padu-padu geng. Terbaik. Lagi ni lah kita cari geng. Dapat 3-4 ekor. Jaga. Semilang ni ngeri sangat dia geng. Alhamdulillah geng. Saiz kasar 2 ekor. Saiz kasar 2 ekor geng. Terbaik. Saiz padu geng Alhamdulillah rezeki. 2 ekor sudah. Alhamdulillah. Kita cari lagi. Sekejap lagi geng. Rasa semilang lagi ni. Dia kalau ada bag geng ada tak ni?
9 lagi. Minta 9 lagi. Oh, angin kuat geng Oh, apa ni? Alhamdulillah geng, 9 lagi geng. 3 ekor saiz padu geng. Terlepas geng. Risau. Uish. Risau geng. Ada sangat ni. Alhamdulillah. Lagi satu. Lagi 9 ke 3. Mantap geng Rezeki. 3 ekor geng, saiz padu. Alhamdulillah, kita cari lagi. Angin kuat geng. Aduh. Alhamdulillah. Kita cari geng. 3 ekor 9, ekor belukang. 9 dia memang saiz padu lagi Alright. Alhamdulillah geng, 3 ekor 9 saiz padu. Cuma dia makan tu lambat sikit lagi. Aku tak on camera. Makan lambat. Jadi dia strike lah baru aku rakam ni. 9 nak tunggu dia makan lambat. Semoga tambah lagi geng 9. Pakai 3 batang mancing geng. Dah dapat 3 ekor 9, seekor belukang saiz padu-padu. Right. Kita tambah lagi semoga. Kan? Semoga tambah lagi. Sampai cakap pun terbalik geng. Mantap. Kita cari. Macam ada makan yang ni. Tapi macam nak ikat. Geng, kena geng. Kasar geng. Kasar geng. Kasar geng. Alamak, belik sebelah geng. Kita selamatkan ikan dulu. Saiz padu geng, saiz padu. Yang keempat. Alhamdulillah rezeki. Bang sengat dulu geng. Tengah cakap-cakap dia makan geng. Alhamdulillah memang rezeki geng. Alhamdulillah. Bang sengat geng, bahaya ni. Buka yang satu geng. Kena lagi satu. Rasa 9 juga ni. Rasa 9 juga. Alhamdulillah geng. 9 ke 5 saya. Alhamdulillah. Rezeki. Susah gini okey lagi Mantap. Okay. Kita buang sengat dulu. Bahaya ni geng. Aku 9 ni cukup hati aku. Alhamdulillah geng. Rezeki. Buang sengat dulu. Bahaya. 9 ke? Rasa 9 lagi. 9 lagi geng. Alhamdulillah. 9 lagi geng. Rezeki geng lagi geng. Aku rasa baru 2 jam ke 2 jam setengah lagi aku duduk. Rasa 9 geng. Okay, tak apa. Mantap. Mak geng, aku dapat daun baru geng. Aku tak rekod lah geng. Aduh. Besar ke geng daun baru. Aku tak rekod tadi geng, tapi tak apalah. Jangan distract geng. Daun baru, tambah-tambah rezeki. Alhamdulillah. Mantap geng. Kita cari lagi. Right. Okay, aku dah pindah spot geng. Aku main tepi-tepi bakar ni geng. Cek lagi 9 kalau ada geng sementara belum balik ni. Semoga dia tambah-tambah lagi rezeki 9 kat sini. Kalau wahai 9. Kita cek kat sini geng, tu ada. Alright. Ada strike geng tapi macam nak ikan. Tak tahu apa. Rasa ni bukan ni 9 ni. Apakah ini? Ke belukang? Ikan duri lah geng. Lepas ikan duri geng. Duri ni aku tak ambil lah geng Kita ambil ke 9 ni dah ada tadi ni. Ni kita lepaskan lah. Alright. Okay lagi aku rasa ni aku dah nak balik geng. Aku kemar-kemar dulu. Nanti aku update hasil geng. Alhamdulillah geng hari dapat 9 saiz padu-padu geng Nanti aku susu ikan. Aku update lagi geng. Aku nak kemar-kemar joran dulu geng. Okay, Alhamdulillah geng. Ada rezeki ni tadi. Ni aku nak kemar-kemar dulu, susun ikan. Nanti aku update lagi. Okay. Alright. Lagi satu macam nak hujan tu geng. Dah tu semua dah hujan. Aku takut dah sampai ni. Right. Geng hasil tadi. Nanti aku susun dulu geng Right. Mantap. Okey lagi. Alhamdulillah tadi aku mancing 9 geng. Alhamdulillah geng, ada rezekinya. Memang target memang nak cari 9 lagi. Alhamdulillah ada juga. Okey geng, aku betul-betul hasil geng. Alhamdulillah geng. Dapat 9 saiz padu geng. Padu satu, anak tanda satu dengan 9 geng. 9 dah bertelur geng. Ini memang puas hati lah geng. Kasar-kasar 9 lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor geng rezeki lagi. Tengok saiz tu geng. Bertelur. Saiz elok ni geng. Ini pun rasa macam bertelur ni.
Okay, ambil lagi. Kalau rezeki aku mati ni macam senang. Ada masa aku buat video lagi. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jumpa lagi. Alright. Dah rezeki